ke Business on Air di mana kami akan share knowledge berkaitan dengan dunia ejen dan e-commerce. Bersama saya host anda, Ira, dan partner saya hari ini. Ya, saya Nazneen. Okey, Nazneen macam mana? Kita dah nak dekat cuti raya. Ya, betul. Mood dah sampai. Ya, mood tu dah sampai. Bukan moderate ke tau. Moderate tu yang buat video ni je. Moderate sebalik takbir. Tak ada takbir. Okay. So, mood kita raya pun dah sampai. Tapi kita masih lagi kita masih lagi bersemangat untuk memberikan segala informasi berkaitan dengan dunia ejen, bisnes untuk usahawan di luar sana. Okay. Hari ni topik kita yang menarik jugalah. Kalau minggu lepas topik saya adalah bagaimana ejen nak pilih HQ. Tapi hari ni topik presenter kita panduan HQ pula nak pilih ejen. So kita kenalkan presenter kita yang tidak asing lagi. Terima kasih Ira dan Nazneen. Hai, saya Nas. Okay, Ina dah ready ya? Ya, dah ready ya. Jom. Okay, jom. Tapi sebelum tu jangan lupa like, subscribe dan komen. Jika anda ada apa-apa cadangan, anda boleh terus komen dekat video di bawah. Itu juga. Okay, takut ada yang tertinggal. Tak ada yang tertinggal. Okay, jom kita on air. Okey, jadi kita tak nak buang masa lagi. Kita terus pass kepada presenter kita untuk share topik hari ini berkenaan dengan panduan HQ pilih ejen. Okey. Silakan. Terima kasih kepada host kita. Okey, untuk hari ini macam Ira cakap tadi, topik kita adalah panduan HQ pilih ejen. Okey, dalam video ni kita akan kupaskan tentang kelebihan bila HQ tapis ejen, kerugian kalau HQ sekadar random ambil mana-mana ejen, dan juga kita akan terangkan cara lah macam mana untuk kita filter ejen tu. Okey, untuk yang pertama, kenapa penting pilih ejen yang betul? Okey, sekarang ni ramai HQ dia buat silap, di mana bila semua orang nak jadi ejen, macam kita tahu satu HQ ni dia akan buka, kadang macam contoh konsep yang sebelum ni, dia akan, kalau Nazneen dengan Ira perasan dulu punya konsep dropship wanted, reseller wanted, akan nampak iklan-iklan macam tu kan. Yang tu style dululah. Kalau macam sekarang ni kebanyakan HQ dah ada sistem. Jadi pendaftaran ejen tu lebih mudah lah. Hanya perlu ke website HQ dan submit borang pendaftaran kat sana. Okey, tapi sesiapa saja pun ikutkan boleh je submit borang pendaftaran. Dan HQ kalau dia tak tapis, dia boleh approve je semua pendaftaran yang dia terima request daripada bakal-bakal ejen lah. Okey, jadi kenapa penting HQ nak pilih ejen yang betul? Sebab bukan semua orang yang nak jadi ejen ni orang kata ada high kompetensi lah. Dia ada kemampuan ataupun kelebihan. Sebab kalau ambil ejen yang tak bersungguh-sungguh, kan, macam tangkap muat, HQ akan rugi masa, rugi tenaga dan rugi stok lah. Nanti kita akan terangkan rugi stok macam mana, rugi masa, tenaga tu. Okey, jadi bila ejen-ejen ni, macam kita tahu, dia sendiri akan bawa brand HQ. Jadi untuk kita jadikan brand kita tu brand yang berkualiti, semestinya ejen kita pun kena yang berkualiti lah. Kalau contoh kita serkap jarang ambil je semua ejen, kita akan dapat ejen kuantiti yang banyak, tapi adakah semua berkualiti? Lagi satu, kita kata pun macam buang masa untuk HQ juga. Dah rekrut, tapi sebenarnya tak semua pun yang boleh perform, kan? Betul. Hanya macam sekadar mungkin nak main-main ataupun nak tengok perbezaan dia harga. Kalau harga ejen berapa kan, kalau harga retail berapa. Paling sedih tahu apa, dia daftar ejen sebab nak dapat harga murah, kan? Itulah, harga murah kan? Pendaftaran ada HQ yang tak letak registration fee. Jadi dia daftar je ejen untuk dia enjoy harga ejen tu. Beli mungkin sekali je. Kalau nak repeat beli pun mungkin bulan depan. Lambatlah. Bukan fokus untuk berniaga. Okey. So kita tekan kat sini, kualiti ejen tu lebih penting daripada kuantiti. Sebab tu penting untuk kita pilih ejen yang betul.
Okey, seterusnya adalah kerugian. Okey, apa yang HQ akan rugi jika tak tapis ejen? Okey, kerugian ni kalau kita fikirkan selalu, kebanyakan HQ ni dia akan set mindset lah. Lagi ramai ejen, lagi banyak sale. Jadi kita kena recruit supaya kita banyak sale. Tapi yang recruit tu, daripada data yang HQ ada, daripada recruit tu berapa sahaja yang menjual. Yang tu HQ kena ambil tahu jugalah. Supaya kita hasilkan ejen yang berkualiti. Okay. So kerugian dia tu yang macam tadi slide yang awal sikit, kita akan nampak rugi masa. Okay, rugi masa sebab bila recruit bukan sekadar recruit dan lepaskan dia buat sale. HQ kena train, kena ada onboarding. Lepas tu kalau tengok dalam slide ni ada yang poster. Kena buat lagi poster. Sudah kena keluarkan poster. bajet kan, Bajet, poster, marketing kits kan. Nak fahamkan sistem. Kalau HQ pakai sistem pun nak kena fahamkan ejen tu pasal sistem, nak macam buat mana training, penggunaan. Kan? Nak buat training, nak ajar ejen tu macam mana nak guna sistem. Macam Nazlin cakap lah. Lepas tu rugi masa tu, kalau kita dapat nampak daripada kita punya skrin tu, daripada HQ buang masa untuk train ejen-ejen yang tak sungguh-sungguh, lebih baik masa yang di allocate tu digunakan untuk marketing ataupun jaga ejen yang betul-betul aktif. Yang tu kerugian pertama. Kerugian yang kedua adalah kerugian daripada stok dan juga material. Okey, macam mana stok dengan material ni? Sebab ada pendaftaran daripada HQ yang memerlukan ejen untuk daftar, kita panggil starter kit. Daftar dengan satu amount yuran pendaftaran dan akan dapat starter kit lah, mungkin sampel produk. Tujuan sampel produk tu supaya ejen dapat pegang sendiri, dapat menilai kualiti produk HQ. Lagi senang dia bagi testimoni dekat customer. Kan? Tapi bila dapat ejen yang tak bersungguh-sungguh, kita dah bagi stok produk tu. Yang tu pun ada cost dia tersendiri. Kalau tak bukan starter kit pun mungkin sampel, free gift. Yang tu semua cost-cost HQ. Okay, last contoh kata kita bagi stok dekat ejen kan. Ejen tak bersungguh-sungguh pun. Jadi stok tu tak bergerak lah. Okay. End up tu mungkin ada stok yang return balik ke dalam keadaan yang bukan yang macam asal. Kita HQ akan keluarkan mungkin kotak cantik, packaging, display semua elok kan, dah sampai dah kemek. Jadi rugilah kat situ. Dan satu lagi paling teruk tu bila contoh ejen ada produk tu kat tangan, dah tak bergerak sangat, ejen pun dah tak tahu nak buat apa, dia jual harga murah. Buang harga. Main harga kan. Kerugian daripada stok dengan material lah. Lepas tu ketiga adalah rugi keyakinan diri. Okay, bila ejen tak perform, HQ mula rasa down. Dan kebanyakannya masa tu HQ akan fikir ejen ni tak jual sebab mungkin produk ke tak sesuai, produk kualiti tak bagus ke, padahal produk tu okey je. Kan HQ akan merasa diri dia lah, dia akan salahkan produk, dia akan salahkan HQ kan. Betul. Selalunya yang kita dengar ikut kita punya pengalaman macam tu lah. Lepas tu bila ejen yang tak bergerak ni, HQ kan monitor data kan, data penjualan ejen. Dia sedikit sebanyak memang akan bagi impact kepada HQ untuk rasa semangat tu kurang lah. Sebab kenapa ni dah bagi dah onboarding, dah bagi training, kenapa tak ada sale yang naik tak sikit. Boleh buat kan? Jadi keyakinan diri ni akan impact kepada HQ lah, HQ punya semangat. Okey, kerugian yang seterusnya adalah reputasi jenama. Okey, setiap HQ dia ada brand, kita panggil brand dia sendiri. Brand tu kadang bukan dibuat baru, bertahun-tahun dah. Founder ke dah struggle untuk bina brand tu. Tapi bila dapat ejen yang tak ikut sistem, contoh saya sebagai ejen, Naznin customer tanya saya produk tersebut, saya reply sambil lewa je. Tak ada stok sis, habis. Sepatah-sepatah je. Sebagai customer akan
kan ada bad impression kan. Bukan setakat kat ejen tu, mungkin dia bercerita kat Ira, hari tu ada WhatsApp HQ ABC ni, dia reply macam ni. Kita akan bagi tahu nama produk yang kita nak beli tu lah, ataupun nama brand tu kan, HQ dia akan mencalarkan image HQ lah, sebab ejen tu tak fokus ataupun sambil lewa. Lepas tu tak tahu info produk. Kita tanya produk A, dia bagi kita benefit yang tak kena-mengena dengan produk tu. So sama juga akan bagi bad impression kepada brand HQ. Yang ni akan bahayalah untuk jangka masa yang panjang. Okey, yang ni semestinya kerugian daripada duit ataupun kos lah. HQ ada spend untuk onboarding ni bukan setakat masa yang terbuang, kos. Kadang tu dia mungkin hire trainee ke, trainer untuk train ejen baru. Yang tu pun dibayar, kos pun. Poster macam tadi, buat group, sediakan group support, sistem semestinya berbayar lah. Kan dah bagi investment macam-macam tapi tak ada ROI, return of investment. Jadi kos naik, hasil tak ada. Okay. Lagi teruk kalau ejen cancel last minute lepas HQ dah susun semua. Dah kita buat onboarding dah halfway semua, ejen hilangkan diri. Tak jadi menjual. Semestinya rugi duit lah. Dan seterusnya adalah yang ni keseluruhan dia adalah rugi salah pilih ejen ni. Yang ni lebih kepada personal attitude lah kita panggil. Sebab manusia ni, ejen pun manusia kan. So manusia ni yang kita tahu ada yang setengah tu yang tak baik sikit, dia bersifat toksik lah. Toksik tu macam mana? Mungkin bila HQ dah keluarkan tenaga semua, tapi ada juga benda yang nak komplain. Yang ni tak kena. Lepas tu dia mempengaruhi orang lain lah, ejen lain. Mungkin Ira okey je, tak ada masalah pun selama ni jadi ejen. Tapi bila Nazni cakap buruk-buruk pasal HQ kat Ira, Nazni juga kena. Nazni cakap buruk pasal Ira dekat HQ kat Ira pun mula terfikir, betul juga, pernah juga. Yelah. Dah hasut kan, HQ lain. Carilah HQ lain. Yang ni toksik lah ni. Okay. Jadi kita tak nak yang macam ni, kita tak nak. Okay. Komplain tapi kerja tak jalan. Yang ni kerugian kalau kita serkap jarang ambil ejen. Okay. Yang tu adalah tapi kerugian. Sebelum Inas teruskan, Okey, sebelum Inas teruskan, kita sekarang ni bersiaran di platform YouTube dalam segmen Business on Air. Dan sebelum tu seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Kalau ada apa-apa soalan boleh tinggalkan dekat ruangan komen ataupun cadangan. Okey, so kita balik kepada Inas. Silakan. Okey, jom. Okey, tadi kita tengok kerugian. Sekarang kita tengok panduan lah. Macam mana kita nak elakkan kerugian tu. Kita ada beberapa panduan kat sini. Kering pula dah. Ada beberapa panduan kat sini untuk kita pilih ejen yang berkualiti. Okey. Yang pertama adalah kita sebagai HQ, yang ni kita cakap dari sudut HQ lah untuk topik kita, tengok semangat dan komitmen. Okay, kalau ada sebagai contoh ada satu prospek, satu bakal ejen ni nak join, sebagai HQ mungkin ada person in charge ni untuk recruit tu kan, dia boleh perasan lah, mungkin melalui interview ataupun cara dia reply WhatsApp ke kan, dia nampak excited tak? Atau dia macam nak beli murah je. Jadi macam mana kita nak tahu dia ni betul-betul nak buat ke tak? Kalau dia tanya soalan, contoh dia banyak tanya soalan lah, macam mana bahan marketing disediakan tak, sebagai contoh lah. Kalau saya perlukan apa-apa bantuan, HQ nak tolong macam mana. Yang tu nampak inisiatif dia untuk memang betul-betul nak berminat. Daripada macam mana nak join ejen, bagi-bagi okey dah siap pendaftaran. So sengak. Ataupun tanya, ataupun ada yang terus tanya berapa harga ejen, berapa commission kan. Yang tu je tanya tentang harga. Tak tanya pun benefit ejen, apa HQ akan provide. Daripada situ kita boleh tapis lah. Lepas tu lagi satu, kalau contoh sekarang ni zaman Google Meet, HQ akan buat online meeting untuk produk launch yang baru, nak bagi tahu info produk. Dekat situ pun
kita boleh nampak ejen tu kalau berminat dia akan tanya detail online meeting tu bila, jam berapa, sebab dia nak hadirkan diri. Kalau dia bagi alasan minta maaf lah kerja, kalau sekali 2 kali tak apa, memang betul ada alasan. Ni setiap kali buat online meeting ada alasan dia tu, memang dia tak bersungguh-sungguh lah. Macam tadi tu kan, yang untuk yang komitmen tu kan, adakah dengan memberikan kalau macam HQ tu dia tetapkan kita kata yuran untuk jadi ejen, adakah itu menunjukkan satu komitmen yang HQ tak perlu pun untuk melalui proses macam tadi tu? Tak kena buat Google Meet, bertanya semua tu, mengikut soalan dia. Bila ada saja pembayaran, maksudnya yuran pendaftaran tu, so kita tahu yang itu adalah ejen yang betul-betul committed. Adakah dengan cara macam tu boleh skip yang benda-benda tadi tu? Bagi saya lah tak juga, sebab yuran pendaftaran mungkin dia bayar tanpa dapat produk ataupun bayar dan dapat produk. Jadi untuk kes yang bayar yuran pendaftaran dapat produk, yang ejen tu dia rasa berbaloi dah sebab dapat produk, dia bayar amount tu. Yang tak dapat produk dia dapat harga murah. Tapi kalau kita tak buat macam tu, kita tak boleh filter. Contoh ada 100 orang masuk untuk pendaftaran ejen. Jadi bila kita buat Google Meet ke apa-apa inisiatif yang macam tu, berapa orang yang boleh join Google Meet tu? Kita boleh kelaskan lah yang mengikut daripada 100 orang tadi ni, yang mana betul-betul boleh bagi komitmen. 100 orang pun membayar satu kit. Tapi kita nak filter daripada 100 tu berapa yang boleh bagi komitmen untuk. So daripada 100 tu walaupun dia dah bayar, maknanya sekarang ni Masya Inas dia tidak, walaupun jurang pendaftaran tu telah ditetapkan oleh HQ, tetapi itu bukan ada bukan macam ni, dia bukan lagi penanda untuk HQ terima dia sebagai ataupun committed tengok committed reseller tu. So bila ada online meeting ke apa, tengok pula kekerapan, berapa ramai yang join, berapa ramai orang yang boleh join. Saya pernah tengok ada satu HQ ni buat, tapi simple je lah dia buat. Contoh macam saya nak jadi dropship kan. So bila saya nak jadi tu, dia akan kena daftar apa semua tu lah, dia akan minta lah untuk dia daftarkan. Lepas tu dia tengok saya ada buat pembelian ke tak. Bila saya dah buat pembelian tu, dia akan masukkan dalam satu grup. So daripada situ adalah grup permulaan lah. Daripada situ bila dah capai berapa-berapa sale, barulah akan pindah ke grup seterusnya. Betul. Itu pada jugalah. Betul. Itu salah satu lah untuk kita panggil cara untuk tapis. Yang tu ada juga dalam penerangan kita nanti. Macam mana kita nak filter lah. Sebab ikutkan Ira dan orang lain dah daftar pun dekat HQ tu, tapi ada action atau tidak. Action tu yang HQ perlu tahulah. Sebab setengah HQ, saya nak tambah sikit, mungkin dia ada bagi time frame lepas pendaftaran 1 hari bulan, dalam masa 10 hari ada pembelian ke tak. 10 hari tu bagi saya jangka masa yang cukup lah untuk dia promote, at least dapat 1 customer pun dalam 10 hari. Kalau 10 hari pun tak ada customer, agak rumit sikit lah kan untuk dia jadi ejen. Untuk yang seterusnya, apa lagi panduan yang seterusnya yang kita ada adalah sebagai ejen tu dia ada pengaruh atau komuniti sendiri. Sebagai contoh, ejen tu dia aktif kat social media, dia ada follower yang tersendiri. Walaupun follower tu tak banyak, tapi follower dia tu ada high chance ataupun high potensi untuk jadi customer. Kan dari situ dia ramai kenalan-kenalan ni, mungkin kawan-kawan, sebab ejen ni kebanyakannya bukan yang full time, ada yang part time. Kawan-kawan office ke, adik-beradik ke, tengok dia punya circle lah, lagi senang untuk dia buat jualan. Dia ada audience yang tersendiri, jadi HQ tak perlu swap semua benda lah. Sebagai contoh, ada inisiatif lah. HQ tak perlu bagi ni prospek bagi, sebab ada setengah HQ dia ada list prospek dia tu, jadi bagi je nanti korang blast lah dekat customer yang mana satu, tengok dapat atau tidak. Seterusnya adalah pernah ada pengalaman berniaga. Yang ni salah satu poin yang perlu kita ambil tahu jugalah. Ejen yang pernah jual barang, walaupun dia bermula kecil-kecilan, biasanya dia tahu cara untuk close sale.
close sale tu daripada customer tu nak tunggu gaji, dia mungkin boleh convert ayat yang biasa tu untuk customer bayar dulu. Okay, lepas tu dia tahu macam mana nak reply customer, dia guna ayat-ayat yang sedap dia dengar, dan cara untuk urus order. Cara untuk urus order ni kebanyakannya main dengan sistem lah. Macam mana nak submit dalam sistem. Lepas tu ni kita cakap yang pernah ada pengalaman berniaga. Kalau tak ada pula, macam mana baru nak start kan, suri rumah yang memang baru nak mula bisnes. Kita jangan diskriminasi lah. Kita boleh bagi peluang, bagi dulu. Sebab apa, bila ada macam contoh suri rumah, dia ada aim tertentu. Kenapa dia nak jadi ejen kan, nak bantu suami, nak beli keperluan kan, dia mesti ada aim dia sendiri. Jadi dia dah, kalau dia ada semangat tinggi, tak salah kalau HQ boleh guide dia dengan cara yang betul. Yang ni poin penting, di mana dia boleh belajar dan terima teguran. Sebab apa, kita tak nak ejen yang dia rasa dia tahu semua produk. Susah juga tu kan. Susah untuk dididik sebab dia nak masuk HQ tapi kita cakap apa dia tak nak buat. Macam degil lah juga kan. Kalau macam customer tu, kita kalau dalam kategori customer kan, kalau biasa customer yang banyak kerenah ni kita panggil smart customer. Sebab dia tahu semua benda. So itu yang susah nak handle kat tu. So dia smart agent lah. Ni smart agent. Tahu semua benda. Lagi satu, kita ada pengalaman tu, compare HQ sana buat macam ni, HQ ni buat macam ni. Dia tak boleh nak lenturkan diri mengikut HQ. Jadi yang ni susah jugalah. Lepas tu sanggup belajar, sebab setiap HQ ada SOP yang berbeza, dan tak sentap kalau dia tegur. Sebab mungkin cara dia buat marketing tu salah ke. Sebab dia kan bawa brand HQ. Kalau HQ tegur, dia boleh terima teguran tu dengan cara baik lah. Baru senang HQ bimbing dia jadi top seller. Sebab ini tujuan kita nak lantik ejen, sebab nak jadikan dia top seller. Tapi yang jenis yang komplain-komplain kan, kalau ada ejen yang jenis banyak komplain kan, contohlah komplain jualan macam mana, jualan tak banyak, dia komplain, dia kata tak banyak sale. So apa langkah sebenarnya HQ perlu buat? Adakah HQ perlu bimbing lagi ataupun cancel saja ejen tu? Cancel culture. Block cancel ejen. Kalau ejen, kita tengok balik lah, ejen tak banyak sale. Tak banyak sale tu daripada data yang contoh HQ yang pakai sistem, macam contoh dalam sistem Squarelet, kita boleh check reseller performance. Kan, kita boleh tengok sale dia last bila. Dan kalau kalau dia banyak sale macam mana? Kalau dia banyak sale, dia banyak sale tapi dia banyak komplain. Kalau tak banyak sale tu senang, kita cancel kan dia. Kalau yang banyak sale, yang banyak sale tu, macam mana yang banyak sale tu? Kalau ikut banyak sale tapi banyak komplain. Itulah sebab apa, kebanyakan yang kita nampak, bila banyak sale, banyak komplain. Yang banyak sale ni selalu HQ nak jaga. Sebab dia banyak sale kan. Lepas tu jangan sampai bila dia banyak komplain dan dia banyak mengarah HQ, jangan sampai HQ dimonopoli oleh ejen. Ingat tak kita 3 kuda hitam? Biasa 3 kuda hitam ni adalah mungkin dalam kalangan ejen yang banyak sale lah. Pangkat tinggi lah selalu. Pangkat tinggi. Jadi kalau macam tu, sebagai HQ, satu memang satu kebetulan memang dia banyak sale, semestinya lah dia ada rasa dia ada hak untuk bersuara sebab sale banyak kan. Tapi HQ kena pertimbangkan jugalah, sebab bukan semua benda HQ boleh turut, sebab HQ ada SOP sendiri. Kita nak ejen ikut HQ, bukan HQ ikut ejen. Jadi mungkin HQ boleh macam bukanlah slow talk, mungkin boleh bincang betul-betul dengan ejen tu. Okey, yang ni target untuk HQ sebenarnya, yang ni kita nak capai. Syarat-syarat macam ni minta kurangkan komplain. Minta dia follow lah kan, sebab kita nak HQ dengan ejen sama-sama naik. Yang tu tujuan utama dia lah. Yang penting HQ pun kena ada prinsip lah, maksudnya tak boleh terlalu ikut ejen tu kan, kalau supaya tak dimonopoli. Lagi satu, kalau contoh ni contoh terbalik sikit lah, contoh seller tak banyak sale, lepas tu komplain tadi banyak sale, ni tak banyak sale. Ada kemungkinan HQ tu bertindak dengan
cara fikiran yang pendek lah orang panggil kan. Terus buang. Buang ejen tu selalunya tak lah cancel kan. Tak pun dia turunkan harga produk. Nak bagi turun pangkat. Tak turunkan harga produk dia tu jual murah sikit sebab nak bagi reseller jual banyak dapat komisen yang lebih Tapi yang tu bukan cara yang sepatutnya terbaik dia tu. Okey, untuk seterusnya adalah, adakah ejen tu ada masa dengan komitmen? Sebab dua benda ni penting lah untuk dia bagi komitmen dekat HQ. Okey, macam saya cakap awal tadi, kebanyakannya ejen adalah part time, cari income sampingan di mana dia memang ada kerja hakiki, ataupun suri rumah sepenuh masa tapi ada anak kecil lah untuk dijaga. Jadi kita kena pastikan ejen tu tahu untuk bahagikan masa. Contoh soalan yang HQ boleh tanya, sehari berapa jam boleh fokus untuk promote? Sebab kita nak komitmen dia. Kalau contoh dia ada jawapan, dia boleh bagi dekat HQ, okay, saya boleh spend sehari 2 jam untuk promote. Maknanya kata dia memang commit, dia tahu, dia dah plan dah. Dia nak masuk dalam HQ ni, dia ada time jadual dia sendiri, pukul berapa yang dia nak fokus untuk buat promotion. Kalau yang jawab tak tahu lagi lah, tengok dululah macam mana, yang tu kita boleh tapis lah, kita boleh reject. Boleh sebab tapis daripada awal kan. Boleh tapis daripada awal. Lepas tu seterusnya adalah boleh ikut sistem yang HQ dah buat. Kebanyakan HQ memang dah ada sistem sendiri, ada SOP sendiri, ada cara untuk submit order. Kita kenapa sistem HQ buat sistem? Sebab dia nak order tu secara automatik, pembayaran secara automatik. Ni bila tak nak secara manual, sebab manual kena ada orang untuk check. Dia menyusahkan staff lah, admin ke apa kan. Jadi bila ada ejen, kemungkinan ada ejen yang start lama sikit nak order dekat WhatsApp, nak bayar transfer, tu semua mungkin merumitkan HQ lah. Jadi untuk pastikan semua berjalan dengan lancar, pastikan HQ ejen boleh ikut sistem. Kalau tak ikut akan jadi masalah lah. Awal-awal masa onboarding, masa recruit tu, terangkan awal-awal. Tekankan kata kami ada SOP sendiri, boleh ikut cara HQ lah. Kita tak nak yang ikut suka. Okey, dan seterusnya macam mana kita nak tahu dia ejen berkualiti atau tak? Dia ada usaha untuk buat sendiri pun sebelum jadi ejen. Kadang tu dia bukan officially berdaftar sebagai ejen, tapi dia dah start promote kat kawan-kawan, kat update dekat mungkin WhatsApp ke ataupun grup Telegram sendiri. Dia dah share testimoni dia selama dia membeli dengan HQ tu. Dia ada join live, dia buat video macam sekarang ni, video affiliate ke kan, video-video konten. Yang tu tanda dia memang serius. Nanti bila dia dapat stok nanti, dia dah tahu dah cara nak manage sebab dia dah ada experience, pernah share testimoni ataupun video untuk produk tersebut. Yang ni kalau ikutkan mudahlah kerja HQ. Sebab ejen yang macam ni dia dah pandai buat video, dia dah boleh collect testimoni. Mungkin dia boleh bantu nanti untuk ajar ejen-ejen lain. Ejen-ejen lain betul, ataupun downline ke, kalau dia dah ada downline nanti. Tu semua penting lah untuk ejen tu sustain dalam HQ. Macam tadi saya dah bagi contoh soalan berapa masa yang dia boleh luangkan. Ni antara contoh soalan yang HQ boleh guna untuk tapis ejen. Sebagai contoh, apa yang buat anda berminat untuk jadi ejen. Daripada sini pun kita boleh filter jawapan. Ada yang mungkin jawapannya saja ikut kawan, suka-suka. Lagi satu tu, saya betul-betul berminat dengan produk HQ, saya nak jana pendapatan. Nampak kan beza jawapan yang kita terima A dengan B tu. Jadi HQ boleh tapis daripada sini. Pernah jual produk sebelum ni? Kalau ya, produk apa? Jadi kita tahu experience dia. Dan produk yang dia pernah jual tu adakah relate dengan produk kita ni lah. Contoh produk makanan, sebelum ni dia pernah jual produk makanan, kita pun HQ jual makanan, so tak ada masalah. Dia boleh share daripada sudut bahan, sedap tu macam mana kan, konten tu lebih kurang lah. Ataupun mungkin dia dah ada customer tersendiri lah, customer yang suka beli makanan tu, beli dengan dia. Betul, membantu tu daripada yang memang belum fresh lagi lah. Lepas tu yang ni soalan yang sama macam tadi, berapa jam sehari boleh promote. Kemudian adalah aktif di platform mana.
Sebab kita boleh tahu cara marketing dia tu macam mana. Sebab Instagram, TikTok ni berbeza. TikTok video kan. Banyak video. Instagram mungkin kita nampak gambar yang cantik daripada dia kan. Posting dia lah. Dan seterusnya, adakah dia bersedia ikut sistem HQ? Yang ni penting lah. Sistem ni bukan sekadar website, SOP sekali lah. Okay. Yang ni secara summary sahaja. Mungkin yang mana tonton video kita ni boleh tengok summary perbezaan HQ yang tapis agent. Tak tapis agent. Dengan tak tapis agent. Tapis agent tu nampak tenang kan. Tak tapis tu nampak macam serabut. Gambar tu cari lah. Give me stress picture. Stress picture. Nampak serabut. Yang tu tenang sangat tu. Okay. Tenang. Yalah, semua yang ejen dia berkualiti. Ada seal, tak banyak bunyi. Okay. Daripada sini pun kita boleh nampak. Jadi sebagai HQ, anda pilih. Anda nak mood yang di bahagian perempuan atau nak mood di bahagian lelaki. Banyak stres kat situ. Nampak tekanan. Okay. Yang ni adalah summary. Dia kalau tak tapis dengan tapis agent. Okay, recruitment kita ambil je semua boleh join ataupun pilih ikut kriteria berdasarkan pernah buat perniagaan ke, macam tadi kita terangkan lah. Pergerakan ni dia aktif atau tidak lah. Okay, yang tak tapis dia lebih pada senyap, hanya tunggu HQ tanya baru dia jawab. Faham produk. Yang tak tapis akan tanya benda asas je. Macam Ira cakap, harga ejen berapa. Tapi kalau yang tapis ejen, dia bukan tahu harga, info produk pun dia dah tahu. Detail semua pun tahu kan? Ingredient pun tahu. Kalau jual makanan, ingredient dalam tu pun dah tahu. HQ penat ni kita tengok effort HQ lah. Kalau tak tapis, HQ kena suap semua. Kalau yang bertapis, HQ hanya guide je macam mana untuk naikkan sale. Jualan yang tak tapis suam-suam, yang tapis ejen kalau dia tak naik mendadak pun dia steady je, masih ada jualan setiap minggu ke 2 hari sekali ada dia submit order. Okey, kalau sudut masalah pula yang tak tapis banyak isu lah. Macam tadi komplain, toxic, itulah bahagian komplain lah kan. Banyak. Ataupun dia senang urus, dia senyap-senyap dia kerja jalan. Senyap ada order masuk, jadi top reseller. Ya, yang tu perbezaan dia. Dan reputasi HQ lah. Kalau tak tapis, reply ikut suka dekat customer, pelanggan pun keliru. Pelanggan pun tak faham kenapa ejen ni buat macam ni. Ataupun yang bertapis ni nampak profesional lah. Contoh, minta maaf sih, stok yang ni tak ada, tapi kita ada stok lain, saya berminat tak? Nampak lah macam dia betul-betul nak jaga brand tu. Dan moral HQ ni lebih kepada keyakinan HQ lah. HQ kalau ejen tak tapis, tak buat sale, HQ pun akan give up juga lama-lama tu. Dan juga yang bertapis, HQ lebih semangat lagi, nak recruit, nak guide lagi ejen tu. Okay. Okay, sekarang kita teruskan kepada, tadi kita dah bagi tahu dah kebaikan, kelebihan, macam mana kita nak, kenapa pentingnya kita kena tapis ejen. Okay, sekarang kita nak tunjuk ni salah satu yang kami cadangkan untuk filter ejen tu lah. Okay, macam Ira dah sebut awal-awal tadi tu, macam Ira punya experience jadi ejen dekat satu HQ kan. Satu, macam biasa, ejen akan hantar permohonan ke HQ, mungkin melalui website, akan submit, isilah nama, detail-detail peribadi. HQ akan dapat maklumat semua reseller. Katalah ada 50 orang berdaftar minggu ni. Okay, tapi sign yang pertama, HQ boleh boleh tengok balik syarat yang ditetapkan HQ. Kita relate dengan contoh Ira tadi. Ira kata ada buat pembelian, dia masukkan dalam satu grup. Jadi yang tu mungkin salah satu syarat yang HQ tetapkan. 10 hari lepas pendaftaran kena ada at least satu penjualan ataupun pembelian daripada ejen. Jadi yang kita tapis awal-awal dekat nombor 1 tadi 100 orang contoh. Dari 100 tu 20 yang submit order. Jadi yang apa yang kita nak buat dengan 20 ni, kita kelaskan dia ke tapisan yang kedua lah. Kita masukkan dia dalam grup lain. Yang tak buat order tadi tu, kita biar dalam grup tu lah sampai tempoh masa yang tertentu. Tapisan kedua ni nampak dah dia ada peningkatan penjualan kat situ, dia dah buat submit order yang pertama. Kita boleh tengok potensi ataupun syarat lain. Contoh kita nak tahu dia berapa lama
boleh spend masa untuk promote barang HQ. Lepas tu ada tak antara ni yang dah ada recruitment, ada downline pun boleh asingkan kepada grup yang seterusnya. Yang ni daripada grup yang ketiga ni, tapisan ketiga ni selalunya, contoh kriteria yang pertama dia ada buat jualan, dia dah ada recruit 2 orang downline. Jadi nampak dah dia lebih berkualiti daripada yang tapisan pertama tu yang memang belum apa-apa lagi ada action. Kan, daripada sini boleh tapis lah yang mana lebih berkualiti untuk jadi ejen HQ. Betul. Yang ni ada salah satu metod yang kami boleh cadangkan lah. Tanpa perlu ambil semua, masukkan dalam satu grup. Biar je. Yang tu kita tak boleh check mana satu yang berkualiti lah. Ni mungkin ada yang berkualiti tapi HQ dah termiss sebab terlalu banyak kan. Betul. Banyak terabai lah itu. Okay. Ni kita dah habis part 1 kan? Kalau ikutkan untuk saya punya hari ni dia hanya ada satu part. Jadi selepas ni kita boleh simpulkan lah kesimpulan. Okay. Jadi boleh ke saya teruskan? Ada apa-apa soalan tak daripada host? Tak ada apa-apa soalan. Okey je. Mungkin kita sebelum tu lah kita dah lalang kan. Kita nak ingatkan audience kita sekarang ni kita sedang live dekat YouTube channel Business on Air. Okay, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Sorry, tak nampak. Kita tak nampak yang tu. Oh, dah sampai kesimpulan. Maafkan saya. Maaf ya. Mudah terhibur. Okey. Sekarang kita makan ke bahagian sebab kita tengok yang bawah tu tau. Sorry. Ingat masih banyak lagi. Okey, penonton yang tengok dekat YouTube sekarang ni, maafkan saya. So sekarang dapat kesimpulan dah. Tak apa. Kita cuba teruskan. Okey. Hai. Nak berhenti rehat ke? Boleh. Okey, kita rehat sekejap. Kita rehat seketika dalam 2 minit. Kembali semula ke Business on Air. Minta maaf tadi ada sedikit masalah teknikal. So kita teruskan kepada presenter kita untuk simpulkan. Betul. Kita dah tak panjang lah. Cuma kat sini kita nak simpulkan apa yang kita dah terangkan tadi. Okey. Sebagai HQ, panduan untuk pilih ejen yang berkualiti adalah kita kena tengok komitmen ejen tu. Bukan sekadar ejen tu cakap, ya saya boleh buat. Kita kena tengok komitmen dia, komitmen masa, komitmen tenaga dia lah. Okay. Kita pilih yang serius yang boleh buat sahaja. Dan kalau boleh kita tapis lah yang mana hanya tanya-tanya tapi langsung tak mula. Okay. Lepas tu minat dan kesungguhan ni kita boleh nampak daripada konsisten ke tak dia tu tanya HQ. Ada apa-apa soalan yang keliru dia terus tanya. Dan dia mudah diajar atau tidak. Daripada sini kita nampak minat dan kesungguhan dia lah. Salah satunya tadi macam kita cakap awal-awal tadi. Dia join tak online meeting bila HQ ada produk baru. Nak terangkan produk baru. Dia join tak produk baru. Online meeting tu. Maknanya kata dia betul-betul nak tahu produk tu tentang apa. Jadi dia letak effort dia kat situ lah. Okay. Lepas tu adalah adakah ejen tu bersikap positif dan boleh belajar lah. Sebab walaupun ada ejen yang baru, langsung tak pernah ada perniagaan, langsung tak pernah menjadi ejen, dia baru join HQ, bukan kata dia tu tak berkualiti. Cuma kita nak kena tahu dia mampu belajar dan boleh sesuaikan diri dengan sistem HQ atau tidak. Dia terima teguran dan dia sanggup berusaha. Okey, ada masa dan tujuan yang jelas. Pastikan calon ejen tu ada masa untuk buat jualan. Dia tahu dalam satu hari dia mungkin bekerja hakiki tu balik pukul 5, lepas settlekan hal-hal yang lain, dia mungkin pukul 8, 9 dia boleh fokus untuk HQ dah. Jadi 9 ke 10 dalam satu hari tu dia akan buat marketing je. Mungkin dia buat live kan dekat platform yang ada. Yang tu pun dah memadai. Ataupun yang lagi satu, kita tak nak dia bukan sekadar suka-suka join atau untuk hanya beli murah.
Okay. Dan seterusnya adalah responsif dan boleh dibimbing. Dia rajin respon bila kita tanya dalam grup, ada apa-apa cadangan tak untuk HQ tambah baik. Dia respon. Dia bukan hanya baca dan diam. Yang tu salah satu panduan dia lah. Dan lagi sekali saya ulang adalah dia ikut sistem sebab HQ dah sediakan sistem. Bila dia guna sistem, dia pandai guna sistem, dia lebih mudah berjaya lah. Okay. Dan seterusnya adalah elakkan ejen hantu, kita panggil. Dia bukan anak hantu, dia adalah hantu. Okay, dia berhati-hati dengan yang daftar. Tapi terus senyap. Maknanya kata bila dia buat pendaftaran sebagai ejen, kita approve, dia hilang. Pilih yang betul-betul ready. Okay, kalau kita tengok yang macam tadi ni, semua kita terangkan apa HQ, panduan untuk HQ lah. Tapi kalau kita nak adil, sebenarnya HQ pun kena sediakan yang sepatutnya untuk ejen, bukan rekrut dan tak ada apa-apa bimbingan. Okay, kita tadi cakap tu macam kita nak tegaskan lebih kepada pilih ejen yang tepat tu. Tapi sebagai HQ pun, kalau kita nak ejen kita baik dengan kita, HQ sendiri pun kena baik dengan ejen. Dan tujuan ambil ejen ni, satu, untuk bantu ejen tambah ekonomi diorang. Dalam masa yang sama, boleh naikkan brand HQ, dan ejen dengan HQ sama-sama naik. Bila ejen pun berjaya, HQ pun berjaya. HQ kena ada mindset yang macam tu lah. Jadi kalau ikutkan saya punya topik hari ni dah sampai ke penghujung. So tengok, ada banyak dia macam sebenarnya dah lengkap lah. Macam hari tu cara untuk ejen cari HQ, ini HQ pula cari ejen. Pilih ejen. So untuk mencari ejen ni bukan sekadar kualiti saja, rekrut, bukan sekadar kuantiti. Bukan sekadar kuantiti saja, rekrut ramai-ramai, lepas tu satu biar, lepas tu tak ada apa, tak ada tindakan seterusnya daripada HQ. So sebagai HQ perlu berhati-hati dalam merekrut ejen baru. Yang pasti, yang paling penting adalah kita nak yang berkualiti. Betul. Yang boleh mendatangkan sale dan menaikkan jenama HQ terutamanya. So macam mana Ira? Setakat tu. Setakat tu saja. Setakat itu saja. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Dan paling penting, kita dah nak dekat Hari Raya. Kami nak mengucapkan Selamat Hari Raya buat penonton di Business on Air. Di Business on Air. So macam mana? Okey, sehingga berjumpa lagi. Ya. Okey, jom kami off air dulu.